Dalam era digital yang semakin maju, teknologi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Namun, sejauh manakah ilmu di hati mampu membimbing penggunaan teknologi dalam masyarakat masa kini? Ilmu di hati ialah kompas yang menentukan arah, manakala teknologi ialah kenderaan yang membawa kita melangkah jauh. Dalam masyarakat kini, teknologi berkembang begitu pantas, merentasi sempadan, merapatkan jurang dan membuka ruang kepada pelbagai peluang baharu. Dengan ilmu, kita mampu menilai maklumat, membezakan antara fakta dan fitnah, serta menjadikan teknologi sebagai medium untuk menambah pengetahuan, memperkukuh kemahiran dan menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, teknologi memudahkan proses pembelajaran. Sesungguhnya, ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Inilah asas kepada pembentukan masyarakat yang maju, berdaya saing dan berakhlak mulia. Ilmu dalam diri pelajar pada hari ini sangat penting, lebih-lebih lagi dalam dunia yang semakin mencabar dan berubah pantas. Ilmu bukan sekadar untuk lulus peperiksaan, tapi untuk menjadi asas untuk membentuk diri, masa depan dan cara seseorang berfikir. Teknologi penting kepada pelajar kerana memudahkan akses maklumat, menjadikan pembelajaran lebih interaktif serta membantu komunikasi melalui platform seperti Google Classroom dan Microsoft Teams. Selain itu, teknologi juga meningkatkan kemahiran digital dan membolehkan pelajar belajar secara lebih fleksibel dan berdikari. Ilmu dan teknologi saling berkaitan kerana ilmu menjadi asas kepada pembangunan teknologi. Manakala teknologi pula membantu menyebarkan dan memperkembangkan ilmu dengan lebih cepat dan meluas. Contoh penggunaan teknologi untuk memantapkan ilmu ialah pelajar menggunakan platform seperti Google Classroom untuk mengakses bahan pembelajaran. Bagaimanakah sekolah memastikan pendidikan kekal relevan seiring perkembangan teknologi? Sekolah memastikan pendidikan kekal relevan dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan secara berterusan. Pada masa yang sama, guru sentiasa diperkasakan dengan kemahiran baharu agar mampu melahirkan generasi yang bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Apakah cabaran terbesar dalam membentuk generasi yang berilmu dan celik teknologi? Cabaran terbesar ialah memastikan murid bukan sahaja mahir menggunakan teknologi tetapi juga bijak menilai dan memanfaatkannya secara beretika. Dalam era digital ini, ilmu perlu menjadi panduan agar teknologi digunakan untuk membina masa depan, bukan sekadar memenuhi keperluan semasa. Bagaimanakah teknologi dimanfaatkan dalam aktiviti kurikulum di sekolah? Teknologi dimanfaatkan dalam kurikulum melalui penggunaan aplikasi digital, platform pembelajaran dan media kreatif bagi memperkaya pengalaman murid. Hal ini bukan sahaja meningkatkan penyertaan dan kemahiran, malah melahirkan generasi yang inovatif, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Apakah maksud ilmu di hati dalam konteks penggunaan teknologi? Ilmu di hati merujuk kepada kefahaman dan kesedaran dalam menggunakan teknologi dengan bijak. Ia bukan sekadar tahu menggunakan teknologi, tetapi tahu tujuan dan kesannya. Ilmu di hati membentuk siapa kita. Teknologi pula menentukan sejauh mana kita mampu melangkah. Jika digabungkan dengan bijak, kita bukan sahaja pengguna teknologi. Kita adalah generasi yang mampu memperkasakan masa hadapan.